Max. Itu orang tanya, tak ada dokumen boleh beli kereta tak? Tak boleh. Mau cash. Bukan cash. Kita boleh, you jual kereta punya ke bukan jual kereta punya? Oh, IC muka boleh. Betul. Okay, IC muka so boleh dapat apa kereta? Blacklist boleh Boleh. Betul punya Betul. You jangan main-main Okay, betul. Kita tak ada dokumen blacklist nak beli kereta semua kita boleh sebenarnya. Okay, so apa kereta you ada? Sini. Nissan Harrier. Nissan apa ni? Nama dia? Amera. Betul. Okay, so itu Harrier boleh Harrier boleh. Boleh muka berapa Tunjuk sikit boleh Wah, ini muka 20k. Tak boleh Ini kita bos punya kereta lah. Tak ada jual merah. Sorry. Main kau. You tahu ke tak tahu you jangan main-main Ini cantik. Ini kereta apa? Honda sporty punya. Oh, nama dia Honda City. Sporty lah. Honda City. Honda City Sporty. Okay. Boleh Honda City. Bukan. Honda City, bro. Honda City. Bukan. Bro, ini Honda Civic lah. Oh, Honda Civic FD lah. Honda City. Okay, so duit muka berapa? Dia muka 10,000. 10,000 kita boleh buat. Okay, so latang semua dah cantik-cantik punya kawan-kawan. Logo merah, bonet hitam dengan ada yang Defi meter. Ini meter boleh buat apa you tahu tak? Wah, ini meter. Ni tambah horsepower punya. Tengok you punya muka you pun saya tak tahulah betul tak? Okay, betul tak? You tak tahu kan? Tak tahu. So sini you tengok ada berapa biji? 6 biji tambah berapa horsepower? 6 kali 5. Oh, 6 kali 5. 30. Betul lah. Ini tambah 30 horsepower lah, tahu tak? Kalau mau kuat sikit, tambah lagi lah. Penuh lah. Oh, penuh 6 You saja. tengok Thailand China sana dia orang ada yang kuat dia orang satu baris itu tambah banyak loh horsepower. You modify kereta you mesti macam ni betul tak? Kenapa ini kereta tak ada sunroof Ini ori kan dia ada sunroof punya. Betul meh? Sendiri buatnya. You jual kereta you tak tahu you tanya balik Betul tak tahu. Ini apa? Debang Nama dia kapal debang. Oh, kapal terbang. Wings. Okay? I tahu ni. Kasih dia angin jalan angin. cantik-cantik sikit. Betul. Dia adjustkan itu angin punya. So you tambah ni dia tambah horsepower juga. Maybe boleh you kena tengok besar ke kecil loh. Kalau yang kecil sikit punya ini dia kurang lah. Ini tambah 3 saja anggaran. Biasa yang original dia macam ni punya ini tak ada tambah Follow Awang dapatkan info dan knowledge kereta.